Pilih China atau US? 5 kelebihan China dalam perang perdagangan dengan Amerika Syarikat. Perang perdagangan antara dua kuasa besar dunia kini semakin panas. US kenakan tarif sehingga 245% ke atas barangan dari China dan China membalas dengan tarif 125% ke atas produk US. Tetapi di sebalik tekanan itu, China ada 5 kelebihan besar yang buat mereka bukan sekadar bertahan, malah menyerang balik secara strategik. Yang pertama, China sanggup tahan sakit lebih lama dari US. Berbeza dengan US yang terikat dengan pilihan raya, Xi Jinping tak perlu fikir pasal undi. China juga ada pasaran domestik besar, lebih 1 bilion pengguna. Kerajaan beri insentif, subsidi barangan elektrik, diskaun pelancongan warga emas. Rakyat pula digerakkan dengan semangat nasionalisme, berjuang demi negara. Cabaran tetap ada untuk China, krisis hartanah, pengangguran anak muda, tetapi setakat ini China masih lagi stabil. Yang kedua, pelaburan teknologi untuk masa depan. China tak lagi sekadar kilang dunia, kini mereka jadi peneraju teknologi. Dalam bahagian AI, chatbot tempatan bersaing dengan ChatGPT. EV, BYD kalahkan Tesla. Telefon, Huawei dan Vivo lawan Apple. Untuk chip pula, China dah melabur lebih 1 trilion US dollar untuk AI dan semiconductor. Rantaian bekalan mereka kukuh dan dapat pula tenaga kerja mahir mereka memang sukar ditandingi. Yang ketiga, China dah belajar dari 2018 lagi. Lepas US kenakan tarif dulu, China terus bertindak. Kurangkan kebergantungan kepada US. Fokus pada Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika. Belt and Road. China kini rakan dagang utama kepada 60 negara, 2 kali lebih banyak dari US. Ekspor ke ASEAN lebih besar daripada US. Hari ini China tak bergantung sangat pada pasaran US. Yang keempat, China faham permainan Trump. Trump pernah tunduk bila pasaran bond Amerika Syarikat jatuh dan China tahu ini boleh digunakan. China sekarang ni dia pegang lebih 700 bilion US dollar bond kerajaan US. Boleh jadi inilah kad rundingan yang kuat, tetapi bukan senjata, sebab kalau jual semua, China pun rugi. China guna ini untuk bagi tekanan tanpa membakar diri sendiri. Yang kelima, China menguasai logam nadir dunia. Logam nadir penting untuk teknologi tinggi, chip AI, EV, jet pejuang. 61% pengeluaran global datang dari China. 92% penapisan global dikawal China. Sekatan ekspor rare earth dari China kini menjadi senjata utama. Negara barat belum mampu lagi nak ganti peranan China dalam sektor kritikal ni. Kesimpulannya, siapa sebenarnya di tangan atas? China bukan sekadar bertahan dalam perang perdagangan, ia dah bersedia lama. Macam mana cara dia bersedia? Dengan strategi jangka masa panjang, pelaburan besar dalam teknologi, kawalan sumber penting dunia. Dan ini menyebabkan US sukar untuk memaksa China tunduk dengan tarif semata-mata.